Antara masalah bila kita simpan duit adalah kita suka mengawal nafsu berbelanja. Lagi kerap kita semak duit dalam akaun, lagi cepat duit itu habis. Kita lebih cenderung untuk berbelanja kepada perkara yang pada hakikatnya ia bukan dikategorikan sebagai keperluan. Cara paling berkesan mengawal masalah kebocoran simpanan adalah dengan menyimpannya dalam bentuk emas. Emas boleh dijadikan sebagai forgotten saving yang berkesan kerana emas tiada nombor. Sebenarnya nombor-nombor itulah yang mengganggu emosi kita untuk berbelanja. Bila kita simpan emas, kita tidak tahu berapa nilai simpanan kita. Yang kita tahu hanyalah berapa kepingan emas yang kita ada. Bila kita simpan duit, kita rasa nak berbelanja. Tapi bila simpan emas, kita akan rasa seronok nak kumpul lebih banyak lagi. Kita akan ada masa tempoh bertenang bila nak jual emas. Kita tak akan sesekali jual emas kita semata-mata nak tukar sport rim kereta, nak tukar lansir ataupun nak berbelanja ikut kehendak kita, bukan keperluan kita. Kalau nak mulakan simpanan emas, boleh pergi dekat saya punya profile, klik saja button sign up, nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.